Keputusan semua pihak berkepentingan utama di Myanmar untuk terlibat secara langsung dengan pemimpin ASEAN menandakan satu langkah penting ke hadapan dalam berusaha menyelesaikan konflik berlarutan di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mesyuarat terbaru di Bangkok yang melibatkan Troika ASEAN dan Menteri Luar Myanmar, U Tan Swe, mencerminkan perubahan sikap khususnya daripada pihak junta tentera. I think you must give credit the fact that it generally is ceasefire and movements of, for example, the humanitarian assistance has been flowing without interruption, including into the other areas. So what is important is that they allowed or tolerated the fact that I, for example, meet both, which is unprecedented. And we asked the Troika to come, and they all came. And I think there's certainly a good beginning in all these sort of contentious or issues, conflict issues. To find conflict resolution, we'll always start with the engagement. Perdana Menteri turut menggesa rakan sejawatannya di Brunei, Indonesia, Vietnam dan Kemboja untuk mengadakan pendekatan melalui pelbagai saluran seperti ketenteraan dan diplomatik dengan matlamat mencapai gencatan senjata sepenuhnya serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan tanpa halangan. Sebelum ini, Menteri Luar ASEAN telah memuji kepimpinan Malaysia yang proaktif dalam memulihkan usaha untuk melaksanakan konsensus 5 perkara dan memudahkan dialog yang membina untuk menangani krisis yang sedang berlaku di Myanmar.